Dia maksudnya. Ya. Anis tu sembahyang masjid mana tadi? Tak tahu dia tu. Sama Yati. Sama siapa lagi orang Lombok tu? Mary. Kita kerja depan sana sih kan. Masih ada tak beraya orang kat situ. Nanti minggu nak ke Bangla minggu ni. Masa beraya. Cerah. Masih lagi bersama dengan Fizi Ali dan juga Aisyah di Carta Hot JL40 edisi Raya. Okey, dan kita masih lagi bersama dengan dan Trisha dan juga Hafiz Zumi. Kita nak bagi anda layanlah lagu Jom Raya ni kan. Jadi kepada anda semua, inilah orangnya yang kita daripada tadi kan. Ya. Penat juga. Kita nak masuk untuk music video kan. Syutingnya macam mana, proses dia dan sebagai konsep yang dibawakan dalam music video tu, kongsi sikit boleh? Okay, boleh Dayan collaborate dengan my good friend who is the director of the music video, Abu. Kita memang selalu collaborate sama-sama, and saya cakap dekat dia, kita instead of rumah kampung, kita try rumah bandar sebab it's as much relatable sebab ramai pun juga raya bandar kan. And then kena dengan lagu Jom Raya, which is like more modern, more cheeky, sweet, and masa tu kita ambil Leona juga. Kalau korang perasan ada Kasih Iris Leona dalam music video, dan juga Jazmi Juma untuk mainkan adik kami berdua. Oh, so maksudnya version yang muda tu lah. Iyalah. Macam mana bekerja dengan Leona tu? Dia comel kan? Okey, dia comel, dia pun lurus juga. Sama. Cara Fi, dia jodoh aku. Lurus dengan lurus cantik. Dia suruh ayah dia doa atas 10 malam terakhir supaya dia dapat jodoh. Boleh tak beli? Adik saya muka sama macam Leona. Cakap macam Kalau muka sama. adik lah, adik perempuan lah. Memang sama. Saya tengok macam bila tengok Leona ni memang macam adik lah. Okey, macam mana sebabkan kita tahu dia ni seorang yang straightforward, lurus kan. Lelaki. Masih lagi. Hotel resort. 1/10 untuk kau kan. Kecantikan dia berapa? Okey, kalau kau Jujur lah dia jujur. Okey, bukan jujur lah. Kalau dari segi bukan kecantikan sajalah, keseluruhan daripada saya kenal dia, kecantikan, dia punya perangai, attitude, 10/10. Okey, soalan nombor 2. Kalau satu hari nanti kau nak mencari jodoh kan, artis kat Malaysia ni lah kan, suka macam mana kau rasa Reference, yang betul. aku nak cari yang cantik macam ni, perangai macam ni, siapa dia?